Kemana saja si Fauziah ni? Sampai jam 12 belum balik lagi. Betulkah dia ada bilang sama awak yang dia nak pergi belajar menjahit? Berapa kali yang saya pernah bohong sama awak? Saya menengok awak ni asyik, cocok sana, cocok sini, kait sana, kait sini, tak apa-apa pun tak tahu. Sedikit pun awak tak risau tentang Fauziah. Saya bukan tak risau, tapi apa yang saya nak khawatirkan sangat tentang dia. Dia dah besar, dia tahulah buruk baiknya. Ini zaman sekarang, bukan zaman kita dulu. Dulu berapa susah saya nak jumpa dengan awak, tapi sekarang? Susah kenapa? Selang sehari kita dah jumpa di balik pokok nipah. Itu saya tahu, tapi berapa susahnya saya nak jumpa dengan awak. Saya kena cari lastik, atau bumbu rumah awak, kasih signal, baru awak keluar. Tapi sekarang, zius, terus ke rumah. Bohong, nak sekolah itulah, nak sekolah inilah, gedebak itulah, gedebak inilah, bam itulah, bam inilah. Nanti sekolah di kebun bunga. Saya ini dah ngantuk. Awak nak tunggu Fauziah, tunggulah. Nak tidur-tidurlah. Lampu bilik saya tak padamkan. Tak payah awak salah raba. Yelah. Good night. Orang perempuan. Cakap sikit, angkat kaki. Nak itulah, nak inilah, nak tidurlah. Hari-hari mesti kena kursus saja. Kau berdua bukan tak pernah baca surat khabar. Tengok di negeri-negeri barat sekarang. Pemuda-pemudi mereka sekarang sudah menjadi liar. Ada yang ke gunung-gunung, ada yang ke gua-gua, ada yang memakai pakaian cara orang perbekala, berperangai macam orang perbekala, hidup macam orang perbekala. Ada pula yang bur ke sana, bur kemari dengan motosikal. Duduk, kau duduk. Biar aku jawab. Halo, Fauziah ya? Ini bukan Fauziah, Bapak Fauziah. Awak siapa? Halo. Line testing. 1, 2, 3, 4. Saya orang telefon, cik. Line cik terang ke? Oh, awak orang telefon, ya? Line saya okey. Telefon saya okey. Saya pun okey. Satu hari berapa banyak kali orang telefon. Lepas dia ni dia tu, lepas dia tu dia ni, lepas dia ni dia tu. Tak habis-habis. Kerja masing-masing tak nak jaga. Agaknya dia orang ni pergi telefon dengan girlfriend dia tak. Saya nak ke ofis. Baiklah.
Ini telefon aku lah. Nanti dulu dah, Ali. Kau ingat kau seorang ada mambangnya? Aku pun ada. Ini telefon aku dah. Halo? Halo? Mek ya? Bukan. Saya Fauzia. Saya nak cakap dengan Johari. Tolong panggilkan dia. Johari ya? Jo tak ada. Tak apa. Tak apa kalau nak sampai apa-apa, saya boleh. Tak apa, saya mana orangnya. Halo? 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 Sinilah. Oh. Halo? Jo di sini. Jo, ada apa Jo telefon tadi? Ya tahu ya. Siapa lagi nak telefon? Malam ini ada lagi tahu. Jo tak puas hatilah. Ya tahulah. Si Salbia. Ya tahu. Ia nampaknya macam iri hatilah. Okeylah Jo. Tapi ia tak berjanji boleh datang. Kenapa pula? Janganlah yang pun iri hati. Tidak. Cuma ayah dah mulai syak lah. Tapi macam mana pun, ia cubalah datang, okey? Okey. Sayang. Sayang. Bye-bye. Nampak lama sangat telefon ada matai ke? Okeylah. Aku tahulah sini punya budak-budak semua banyak simpan matai lah. Aku tak ada matai. Aku mau kerja kuat-kuat. Aku mau jadi orang baik. Macam aku tak ada matai. Kau jadi matai aku pun boleh. Boring lah. Jo. Jo, aku ingat Fauzia tak dapat datang lah. Entahlah. Jo. Okeylah. Ada satu lagu baru. Kau nyanyikan lagu tu. Mari kita praktis. Lagu duet? Lagu baru ni lebih bagus daripada lagu duet. Memang sesuai dengan suara kau. Okeylah. Yang datang ni pun naik teksi sapu. Okey kawan-kawan. Hello, Ustaz. Sekarang kita praktis ya. Okey, sekarang kita praktis lagu duet. Lagu itu mustahak. Okey kawan-kawan? Okey. Salbia tunggu sekejap ya. Okey ya.